kita saksikan kedua peragut tersebut tadi telah berjaya diberikan hasil daripada tindakan pantas oleh pihak polis. Pihak polis juga menerima maklumat bahawa kumpulan ini juga aktif terlibat dalam kegiatan pengedaran dadah, di mana suspek telah menyembunyikan dadah di sesuatu tempat di dalam kawasan ini. Pihak polis juga menggunakan anjing narkotik akan membuat pemeriksaan di sekitar kawasan ini untuk mencari dadah yang disembunyikan oleh kedua-dua suspek. Seekor anjing jenis Labrador digunakan untuk mencari dadah yang disembunyikan di kawasan ini. Para hadirin sila berhati-hati, mungkin di bawah kerusi tuan-tuan. Kenapa hati-hati sebab nanti dia lalu ke belakang pula. Menjumpai dadah mungkin disebabkan anjing ini tersebut. Anjing tersebut sedang memberi indikasi di mana mengorek suatu tempat yang disyaki tertanamnya dadah. Setelah pemeriksaan dibuat di tempat anjing menjumpai dadah itu tadi, terdapat satu bungkusan dipercayai dadah jenis ganja. Kerjasama orang awam dengan pasukan polis Diraja Malaysia antara kunci kejayaan dalam membenteras jenayah. Selesai sudah persembahan gimmick dari unit K9 Polis Diraja Malaysia. Semoga apa yang dipertuntunkan